Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tengok apa beliau kata. Kalau kita nak bahagia, uruskan dua ini. Pertama, uruskan rasa takut kamu. Kedua, uruskan rasa sedih kamu. Dua benda ni lah yang selalu menghimpit kita. Sempit ke lapang ke atas dua benda ni. Apa dia? Takut dan sedih. Jadi kena diuruskan. Jangan terlalu takut. Bimbang, risau. Nanti jadi penyakit tu buat. Kebimbangan yang merosakkan diri kita. Tengok wanita-wanita yang kebimbangan macam mana. Kesian. Huru-hara. Apa ni suami dia ni nak pergi outstation 2 minggu ni. Tak pernah-pernah 2 minggu ni. Selalu 2 hari bila suami dia masuk bilik air. Sanggup tinggal ikan hangus. Sebab apa? Nak pergi ambil handphone suami. Kenapa tindakan-tindakan yang berlaku? Kita tak boleh urus debaran kita. Dan ingat, sebaik saja kita tengok handphone suami agak-agak masalah bertambah ringan ke bertambah berat? Confirm bertambah berat. Dia takkan berhenti setakat itu, tuan-puan sekalian.